Salam semua. Isu pengiktirafan UEC sekali lagi mencetuskan perdebatan hangat dalam negara. Namun bagi pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, fokus utama sepatutnya bukan mendesak pengiktirafan UEC, tetapi memperkasakan sistem pendidikan kebangsaan, termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau SJKC. Menurut beliau, SJKC telah lama diiktiraf dalam sistem pendidikan negara dan mempunyai kedudukan yang sah di bawah dasar pendidikan kebangsaan. Sebab itu katanya, usaha memperkukuh mutu pendidikan di sekolah-sekolah tersebut lebih penting demi memastikan perpaduan nasional terus diperkasa. Dr. Anwar turut menegaskan bahawa UEC bukan lahir daripada sistem pendidikan negara dan menggunakan kurikulum yang berbeza daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu, beliau berpandangan kerajaan tidak mempunyai keperluan untuk memberikan pengiktirafan penuh setaraf sijil rasmi seperti SPM atau STPM. Beliau mengingatkan bahawa kerajaan sebelum ini sudah memberi ruang kepada UEC untuk beroperasi di sekolah persendirian, malah pernah menerima pengiktirafan bersyarat bagi tujuan tertentu seperti pengambilan guru bahasa Cina ke Institut Pendidikan Guru. Namun katanya, tuntutan supaya UEC diiktiraf sepenuhnya boleh membuka ruang kepada perpecahan dalam sistem pendidikan negara yang selama ini dibina atas asas kebangsaan dan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Dalam masa sama, Dr. Anwar menegaskan pendirian menolak pengiktirafan UEC bukan bermaksud menolak penguasaan bahasa Mandarin. Sebaliknya, beliau percaya rakyat Malaysia bebas menguasai pelbagai bahasa, tetapi bahasa Melayu tetap mesti menjadi asas utama sistem pendidikan dan identiti negara. Kita berharap dengan pelbagai kritikan dan pandangan dari pelbagai pihak, Kerajaan Anwar akan sedar kesilapan mereka dan memperbetulkannya kembali. Ikuti Politico untuk perkembangan politik semasa.